amanah kita perlu jaga, yang mana kita kena ada tanggungjawab. Kita duk nikmati harta ni molek deh, tapi kita bertanggungjawab lah. Nak susung banyak ni, nak buat lagu mana. Kalau kata kita ada nak buat development, kalau kata kita ada nak buat satu projek ke apa semua, mesti kita ada plan ke. Nak suruh siapa, nak buat gapo. Tak kira sekadar kita dapat je aset tu kita senyap. Itu tak logik tu. Kalau kata Medina ni, lo ni kita nak boleh harta ni bukan mudah. Tapi bila kita boleh harta, tak kita tak ada plan langsung. Jadi dari sudut ni lah, bila kita rasa harta ni adalah amanah kita, so kita tak boleh nak kena fikir berapa aset kita ada. Sikit ke, banyak ke, kita kena faham siapa yang akan dapat harta kita ni. Kena urus. Bila patut dia terima dan bagaimana dia patut terima. Jadi di sinilah perlu kepada kita menyusun molek, organize molek dalam dokumen. So perlulah. Sebab tu Medina suka, sebab tu rasa sangat nak share sangat orang kata dapatan lah daripada kajian Medina. Sebab Medina buat mediator tu dia panggil Islamic Legacy Planner. Medina tak buat lah practitioner ataupun lawyer. Kita buat ayat, kita guna satu perkataan nak commercialize lah. Islamic Legacy Planner ni maksud dia perancang pewarisan Islam. Dia asal daripada Islamic Estate Planner, maksudnya perancang pusaka Islam sebenarnya. Dia meliputi lawyer, practitioner, maksudnya orang-orang yang ada CJ lah, yang boleh praktis untuk orang kata sebarkan maklumat berkenaan dengan perancangan. Tapi benar ada kata dengan seorang expert ni, kita kata mengangkat kata term Islamic term ni, perkataan Islamic Legacy Planner ni, sebab perkataan legacy tu kita nak orang kata nak hidupkan, orang kata bila kita satu-satu aset ni kita nak hidupkan dia supaya dia tak mati. Pusaka ni lebih sinonim macam mati macam harta saka kak Riji kena bagi, gano-gano kena bagi. Faraid dia berapa? Isteri ada 2 orang, 1/16 orang. Yang fikir 1/8 deh. Ramai orang ingat dia ada isteri 2, ada anak-anak, isteri bila 2 1/8. Anak banyak kan atas pencarian lah. Kena tuntut atas pencarian. Wanita-wanita di luar sana, jangan tak tuntut atas pencarian ni. Kita jangan pula tuduh faraid ni tak adil. Bila kita rasa faraid seorang isteri ni sikit. Sebab ada hikmah kenapa Allah gariskan dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12 berkenaan dengan pembahagian ataupun sipir faraid ni buat apa. Jadi walaupun isteri ni dapat sikit je nampak deh, tapi kita ada hak dari sudut boleh menuntut atas pencarian. Atas harta pusaka tu tadi. Atas harta pusaka. Boleh. Sebab atas pencarian ni dia bukan dalam Islam. Dia bukan macam faraid. Faraid ni ada sipir dia 1/6 lah, 1/2 lah, 1/8 lah, 2/3 lah deh. So kita belajar faraid ni macam mana deh. Kita akan dapat berapa pusaka. Tapi harta sepencarian ni dia bukan dalam Islam, bukan ada dalam Quran. Carilah surah mana dia tak ada perkataan harta sepencarian tu. Sebab dia adalah customary law. Kalau kita boleh faham, dia adalah undang-undang adat. Kalau kita pernah belajar tak undang-undang undang-undang adat ni, apa dah tu panggil adat pebatih, adat temenggung. Kita pernah dengar deh. Okey, adat pepatih ni lebih rotin adat temenggung lebih orang jatuh Islam orang kata. Sebab adat nama dia pun undang-undang adat. Jadi undang-undang ni dia develop, dia membangun sehinggalah kerajaan kita mengiktiraf satu undang-undang yang panggil undang-undang atas pencarian ni dalam tata cara mal. Adalah kita cara dia di mahkamah syariah. Dia ada 3 sebab kita dapat atas pencarian. Yang pertama sebab poligami. Poligami ni kita nak tentukan isteri pertama dengan isteri kedua ni dia balik keling atau cari contohlah tok laki ni kedua. So kita tengok dari sudut tempoh perkahwinan dia lah, dan dia contribute setara mana secara langsung dan tak langsung tu. Yang kedua sebab perceraian. Kita duduk
Skalanya kita duk geger bak cari ni sebab cegah. Baloh ke? Gi mahkamah syariah lah. Duk baloh. 1/2, 1/3, 1/4 sumbangan tahu mana gapo semua secara langsung tak langsung. Orang duduk baloh. Sebab perceraian. Yang ketiga adalah sebab kematian lah pusaka. So ada 3 sebab kenapa kita boleh menuntut atas pencarian. So di sini Madam nak mengajak lah orang. Tak nanti kau jadi dulu. Tak nanti kau tok lelaki kena berpoligami, tak nanti kau perkahwinan siapa kau kena cerai, dan tak nanti kau pasangan kita meninggal dunia. Kita boleh buat dah kiumah macam wasiat tu tak ada juga. Buat wasiat sebab takut kita meninggal deh, buat rancang. Kita boleh add on orang panggil kalau kita beli kat kalau beli aiskrim kat add on dengan nok coklat lah pula, nok strawberry lah pula, boleh add on dengan dokumen gapo harta pencarian. Boleh dengan kerjasama suami tak ada kena kerjasama isteri, dan rare memang banyak juga kes isteri yang bagi kepada suami. Hok kita duduk nampak kat dah gosok-gosok lah habis tu, suruh bui mari ni kat Medina, suruh Cik Abel buat dokumen harta pencarian. Dah rumah hok duduk dah tok lelaki duduk kata dah nak bui kau ayang, nak bui kau yang. Sebelum nikah tu duduk I love you mari kena nikah, kena saing lah sikit nikah tu. Barulah betul-betul orang kata hak betul ni, barulah betul-betul I love you. So kalau dalil harta pun macam tu juga. Jadi wanita ni nak kena tahu hak dia apa semua dari sudut hak, dari sudut faraid kita kena faham. Tapi kalau kita ni sebagai seorang wanita ni nak hak lebih, itulah cara dia.